Okay, bismillah. Ini update selepas saya ada exit 22 Januari kan. So, ini update kalau kita exit guna 5 minute time frame. So, hari tu saya exit guna 3 minit chart kan. So, saya ada exit around here. So, boleh tengok video yang lepas. Dalam 22 Januari saya exit sebab nampak ada kelemahan dekat 3 minit time frame dan selepas tu memang dia turun. Tapi kalau buka higher time frame sebaliknya lah. So saya mungkin ragu-ragu dan nak secure profit, saya exit lebih awal lah dekat 3 minit chart dan dekat sini. Tapi bila kita tengok 5 minit dia breakout kat sini, so dia sambung kenaikan esoknya. Mungkin saya exit mungkin sebab hari Khamis, Jumaat. So saya takut kalau nak hold untuk Sabtu dan Ahad, mungkin hari Isnin tu dia gap down. So saya takut benda tu dan kita exit awal. Tapi hari Isnin dia gap up dan lepas tu dia sambung kenaikan. Contoh kat sini dia gap, kita letak trailing lagi kat sini, kita masih hold kat sini. Okay, lepas tu breakout candle, kita naikkan kita punya trailing dekat sini. Lepas tu lagi dia dah jalan. Okay, kat sini nampak macam sideways lama. Okay, kita boleh naikkan lagi kita punya trailing kat sini. Lepas tu dia breakout lagi, kita boleh naikkan kat sini. Okay, lepas tu dia naik lagi. Nampak volume pun masih high. Okay, kat sini hari Khamis malam. So tak ada macam buat sign apa-apa, dia masih stabil. Tapi hari Jumaat pagi dia gap down, so kita boleh exit dekat sini. Dan kalau hari minggu lepasnya kan, 22 Januari, kita dapat dalam 64 tick kan. Tapi kalau kita exit kat sini dapat 117 tick. So berbaloi lah dengan reward yang kita ambil kalau kita overweek kat sini lah. So kita hold lagi dan kat sini dia gap down, baru kita exit. Dan lepas tu kita tengok dia jatuh. So itu untuk update kalau kita exit guna higher time frame. So kita kena tahu risiko yang kita ambil, mungkin dia akan gap down dan hilang balik kita punya profit. Tapi bila dia gap up dan sambung kenaikan, dapat banyak. So kalau ada trader yang mungkin dapat early sign kat sini kan, so dia nak exit awal lagi tinggi lah berbanding dia tunggu dekat gap down ni. So kat sini dalam hampir 200 tick. So tu je untuk update hari ni. Wallahu alam.